Okay, saya terpanggil untuk buat video ni sebab ada orang share dekat WhatsApp saya, dia tebus duit hijau tanpa perlu buat task. Maksudnya dia dah try buat banyak kali task dekat bahagian depan ni, tak lepas-lepas. Dia try banyak kali, ulang-ulang lagi dan lagi sampai boleh withdraw. Okay, lebih sebulan kot. Saya pun dah lebih 2 bulan saya rasa saya tak main. Sebelum ni pun saya punya jadi macam ni juga. Saya nak kena kumpulkan bagi cukup 100% baru boleh withdraw. So sebenarnya semalam saya dah claim RM20 tapi saya tak buat video. Hari ni saya baru nak record video guys. Sebab saya tengok boleh withdraw tak ada buat task. So jadi saya try lah record video. Untuk kali yang ke berapa 1, 2, 3, 4. Okay. Untuk kali yang kelima baru kena buat task. Saya pun tak tahu macam mana kiraan yang sebetulnya untuk kita withdraw duit hijau guys. Cuma yang saya tahu kalau nak claim memang kena invite orang. Kalau sebelum ni saya nak tebus kena bagi cukup 100% baru boleh claim. Jadi saya rasa benda ni mungkin korang boleh withdraw. Tapi makan masa guys. Kalau korang nak cepat kena invite orang. Kalau tak invite orang mungkin makan masa keluar pula dah. Saya rasa benda ni mungkin korang boleh withdraw tapi makan masa guys. Kalau tak nak invite orang makan masa. Korang boleh klik je dekat button withdraw duit hijau nanti, claim je korang punya duit tapi tak payah buat task. Ataupun korang invite seorang sekali. Mungkin lah kot, saya pun tak tahulah macam ni kiraan dia guys. Kalau macam saya tak update invite orang, dah lebih 2 bulan saya tak invite orang. Lepas tu saya try claim semalam, tengok-tengok dapat guys. Mungkin rezeki lah kot, alhamdulillah. Jadi siapa yang nak try cuba, korang boleh klik link dekat bawah video ni. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas dah download, korang daftar macam biasa pakai email korang. Lepas tu dah boleh terus guna guys. Ok, sebelum tu dekat dalam aplikasi ni dia ada 2 jenis cara pembayaran. Cara pembayaran yang pertama, korang boleh claim pakai duit hijau. Kena ada minimum RM20 untuk korang claim. Lepas tu korang kena buat task. Untuk withdraw duit hijau, korang kena bagi cukup 100% dia punya progress atas ni, baru boleh claim. Jadi nak dapatkan pula dah. Kalau korang nak naikkan dia punya persen ni, korang kena buat task dekat bahagian bawah. So task dekat sini dia kata yang pertama korang kena kumpulkan 800 hati. Kumpulkan hati ni korang kena main game. Lepas tu korang boleh invite orang. Nanti korang klik je dekat sini. Lepas korang dah buat task, korang klik je dekat sini guys. Kemudian korang klik dekat bahagian bawah ni untuk naikkan korang punya persen. So, bila dah cukup 100% baru korang boleh withdraw. Okay, kalau korang tengok dekat bahagian bawah ni guys, dia ada bagi masa tau. So bila masa ni habis, kalau korang tak dapat kumpul 100%, dia akan reset balik. Dia pergi kosong balik lah. So korang kena kumpul balik sekali lagi guys. So bila waktu tu dah reset balik, korang buat lagi benda yang sama. Buat banyak kali sampai boleh withdraw. Tapi dalam pada masa yang sama, korang kena invite orang juga guys. Mungkin sehari sekorang pula dah. Mungkin sehari korang boleh invite seorang ataupun 5 orang. Tengoklah berapa orang korang dapat. Tapi benda ni korang kena buat. Bila habis masa, kalau tak sampai apa benda aku cakap ni Allah. Apa tadi bila dah habis masa ni, kalau korang tak dapat kumpul bagi 100%, nanti dia ulang balik. Korang buat balik. Buat benda yang sama, buat banyak kali sampai dapat withdraw. Tapi benda tu mungkin makan masa lah kalau korang nak claim. Sebab tu dia ada bagi 2 jenis cara pembayaran. Kalau nak guna coin, korang boleh claim untuk minimum paling sikit bawah RM1. Maksudnya korang dapat kumpul 40 sen boleh withdraw, 30 sen boleh withdraw, 50 sen boleh withdraw. Cara nak dapatkan coin pula, korang kena main game dekat bahagian depan ni ataupun korang buat daily task. Ok, kalau game, cara nak main game dia senang je. Korang klik dekat sini, mulakan main mana datang klik mula main. Nanti korang kena cantumkan buah-buahan ikut warna ataupun ikut gambar buah-buahan tu lah. Kalau apple, korang cantumkan dengan apple. Kalau tembikai, cantumkan dengan tembikai. Macam tu guys. So korang boleh naikkan korang punya skor. Lagi tinggi korang punya skor, lagi banyak korang punya point. Dan point korang dapat daripada game ni, dia tak akan masuk dekat baki korang tau. Dia masuk dekat kotak hadiah. Bukan kotak hadiah, tapi dekat raga sebelah kanan ni guys. Korang dapat tadi, yang korang main game tadi kan, dia akan masuk dekat sini. So kalau korang nak claim coin yang korang dapat tadi, korang kena ada 100 hati guys. Ok, cara nak dapatkan hati pula, korang kena buat daily task dekat sini, dekat sebelah kiri ni. Dekat sini korang kena buat daily task setiap hari untuk dapatkan 100 hati. So bila korang dah dapat 100 hati, baru korang boleh claim coin yang korang dapat tadi. Dan coin ni pula dia tak akan masuk dekat balance korang, dia akan masuk pula dekat sini guys, dekat coin star ni. Ok, coin dekat bahagian sini yang korang guna untuk dapatkan coin apple. So nak dapatkan coin dia macam mana, klik dekat bahagian sini, lottery draw. So dekat sini korang boleh main lucky draw untuk dapatkan coin duit hijau ataupun hati guys. Ok, untuk duit hijau paling sikit korang boleh dapat 30 sen dan paling banyak RM1.50. Kalau coin pula paling sikit korang boleh dapat 300, paling banyak 1,500. So dapatkan withdraw, satu kali korang klik button kena ada 5 ataupun cabutan bertuah lah. Cabutan bertuah pula dah.
So untuk satu cabutan korang kena ada 5,000 koin bintang, baru korang akan dapat satu peluang. So kalau korang nak dapatkan lagi koin Apple, korang kena buat dia punya daily task. Kalau daily task ni korang boleh main game, korang boleh gabungkan buah-buahan, korang boleh selesaikan mission dan juga online 30 minit. Ataupun main game dekat dalam aplikasi ni selama 30 minit. Korang akan dapat koin Apple dengan bintang pula dah. Korang akan dapat koin Apple dengan hati guys. So saya ulang balik dekat dalam aplikasi ni dia ada dua jenis koin. Takut nanti korang pening. Kalau koin bintang korang guna untuk dapatkan koin Apple. Kalau koin Apple korang guna pula untuk withdraw korang punya duit. Koin bintang yang korang dapat daripada game tadi, korang tak boleh guna untuk withdraw pakai duit. Untuk withdraw pakai duit pula dah. Koin bintang yang korang dapat daripada game tadi, korang tak boleh guna untuk terus withdraw duit korang. Korang kena tukarkan dulu kepada koin Apple baru boleh withdraw. So nak dapatkan koin Apple macam saya bagi tahu tadi dekat bahagian sini guys. So itu je lah untuk video kita kali ni. Satu lagi, kalau korang nak invite orang lain boleh klik dekat sini guys, dekat bahagian jemput. Tapi korang punya link share dekat kawan-kawan. Kalau nak invite orang, kena pastikan orang yang kita invite tu aktif main dekat dalam aplikasi ni. Katalah kalau korang nak invite kawan kan, okey, korang bagi link korang dekat kawan korang. Nanti diorang dah main dekat dalam aplikasi ni, diorang dah naikkan level diorang ataupun diorang dah main game. Kalau diorang tak nak main, korang boleh suruh diorang delete balik aplikasi ni guys. So itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Kalau tak faham, chat je saya dekat WhatsApp. Cara nak klik macam biasa, masukkan nombor telefon TNG korang, bukan nombor duit now. Cara nak isi nombor telefon tak perlu letak 6 dekat depan. Ataupun kalau korang nak try aplikasi yang lain, aplikasi yang lagi senang dari aplikasi yang ini, yang tanpa perlu invite orang, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Okey, tekan je link dekat bawah video ni. Jangan lupa untuk join sekali dekat dalam grup. Tekan button like, share dan juga subscribe. Assalamualaikum, semoga berhasil.